selamat pagi. Okay, hari ni aku bawa balik balik sembang subuh. Alhamdulillah. So hari ni adalah hari Mother's Day. Jadi hari ni hari Ahad. Aku nak bawa anak-anak bini aku semua sekali. Aku nak bawa jalan-jalan. Tapi aku nak pergi kat tempat yang aku sendiri pun tak pernah pergi. Ke mana kita nak pergi hari ni adalah kita nak pergi Zoo Negara. So korang pernah pergi ke tak pernah pergi? 30 tahun aku hidup, 30 tahun lebih tak pernah lagi aku pergi Zoo Negara yang dekat je. So hari ni kita nak pergi tengok. Sekarang aku dah naik atas, aku nak kejutkan diorang. Dan aku akan bawa diorang pergi jalan-jalan hari Ahad pagi ini. Meanwhile, misi mengejutkan abang dan adik. Masalahnya diorang ni selalu fight. Tapi hari ni abang dia peluk adik dia. Bangun, jom. You want go to zoo? Oh, you want go to pool? Mana satu nak? Mana-mana? Nak zoo ke nak pool? Gini. Pool. Oh, tak nak zoo? No zoo? Babe, tak nak pergi zoo, babe. Dia nak pergi pool. So, nak buat ni? Apa takut mati tak nak? Hari ni berkicap-kicap belum, babe. Siapkan dua stooges ni. So hari ni bibik diorang tak ada. Biasaannya bibik diorang ada. So hari ni bibik diorang tak ada. Aku jadi bibik. Aku mandikan diorang. Aku pakaikan diorang segala macam lah. Krim, apa benda, lotion, semua bagian kamu ke baju. Okay, kita makan breakfast dulu. Sebelum kita pergi ke zoo. Load dulu. Masuk perut. Bagi ngap. Dapat tenaga baru kita pergi. Gini? Lagi mana, babe? Dia kalau dapat botol dia memang lupa segala hidup dia. Makan dulu. 1 hour later. Akhirnya kita telah tiba di tempat yang aku sendiri pun tak pernah datang. 30 tahun aku duduk KL ni first time aku nak datang. Dia pernah pergi ya? Dia punya parking pun ada ni. Gayat, babe. Puyo. Baru tahu, babe. Nampak, babe. Gayat tak pernah pergi. Faham tak? Puyo. Boleh pakai sini. Puyo. Ramai orang. Puyo. Parking dia banyak je sebenarnya. Aku ingatkan orang cakap dalam live aku tadi dia kata, bang kena datang awal bang. Nanti kena parking jauh bang. Tengok parking okey je. Tak ada apa pun. Okey, jom anak-anak aku. Ayo, mari kita. Let's go. Belum apa dah dengar orang normal. Mak bapak akan bergaduh dengan anak kan. Macam kita ni normal. Tahu tak? Yang sini kata cepat turun. Yang sini kata jangan turun lagi. Yang sini kata begini begitu. Macam itulah kehidupan dia orang. Dan kehidupan aku. Bila korang dah ada anak bini macam ni lah. Biasa dulu Sabtu Ahad bangun pagi pergi ride. Pergi racing. Ini Sabtu pagi Ahad pagi pergi mana? Pergi Zoo Negara. Ni bapak. Nampak ni? Mari, sayang-sayang aku semua. Ya Allah, anakku. Ya Allah. Abang jatuh. Kita tengok. Jom. Tengok abang. Kenapa jatuh? Itulah. Dah jalan pun dah. Masa dalam pun tengok YouTube. Simpan semua. Kam abang. Hai, kau tengok. Baru sebut huru-hara. Dah huru-hara berlaku. Huru-hara dah datang awal sebelum masuk. Belum masuk, huru-hara dah datang dulu. Macam kita orang ni walk in. Maksudnya kita orang tak beli online. So jalan je lah, tak adalah panjang mana pun. Tapi boleh tahan juga. Apa dia? Oh, air. One person only. So tak payah satu keluarga pergi ke depan dia kata. Orang dia pergi dua tu. Ramai-ramai yang pergi dua tu dah kenapa dia? Few moments later. Okay, kita dah beli tiket. Rupanya dia kena bayar. Budak kecil. Okay, baby tak payah. Dewasa kena. Dan kena apa? Kena tunjuk IC. Kena tunjuk IC sebab warga negara harga lain. Kalau bukan warga negara harga lain. So korang akan dapat tiket macam ni dan dah boleh masuk Zoo Negara. Yeah. Bila kau dah masuk, kau dah scan ni kat sana, kau kena terus beratur, babe. Beratur yang sebenar. Sebab apa beratur? Sebab rupanya baru aku tahu hari ni Zoo Negara ada apa tau. Aku tak pernah tahu Zoo Negara Malaysia ni ada ada bagi kau. Rupanya Alkisah ni aku ingatkan kena jalan kaki. Oh, you tengok map besar ya, you tempat ni. Itulah ingatkan tak ada apa kan. Sampai hati you cakap macam tu. You ni pun mulut boleh tahan juga. So kita akan tengok signboard dulu. Kita tengok mana kita nak pergi. Baru aku tahu rupanya ada penguin, babe. Abang, ada penguin lah. You want see penguin? Zirafah?
Wait, which one do you want? Yes. Apa tu? Monkey. Apa tu? Kau main tunjuk je. Jom. Ungkar tangan putih, bukan monkey lah. Monkey mana? Mana? Oh tu. Okey, jom tengok jalan. Beruk jambul. Ha? Nama dia beruk jambul. Oh, nama dia beruk jambul. Beruk jambul. Mat beruk jambul. Mat beruk jambul nama dia. Bukan Apa tu? lah. Ya tu, nampak tu. Bukan tu nama dia. Bukan. Ingatkan panda ni, rupanya bukan. Oh, tu dia. Besar lah, aku ingat kecil je zoo negara ni. Jom masuk tengok apa ada lagi. Oh, ni apa ni? Tikus Belanda. Oh, rupanya Benda tikus. yang satu. Ni boleh-boleh Ayu. Ya. Okay, tengok. Takut tak? Takut. Okay, jom jalan. Kambing. Bang. Wabet. Rabbit. Oh, aku pun panggil wabet. Wabet apa? Rabbit. Okey, jom jalan lain. Rupanya, babe, lama ni kita ingatkan kita lalu kat tepi MRT tu. Aku lalu daripada 15 tahun sudah lah aku bawa motor, bawa kereta semua lalu. Aku tak pernah sangka zoo ni sebesar ini, babe. Dan nampak, ada simpang sana, ada simpang sini, ada simpang situ, ada simpang sebelah sini. Memang besar, babe, zoo negara ni. Oh, itu apa tu? Cuba. Bapa nak tengok tu benda. Ni, up. Tu nampak tu? Dia menyorok dalam tu. Dia makan kot. Tak apalah, biarlah dia dulu. Jom jalan ke sana dulu. Berpeluh-peluh kan. Tapi bagus lah pagi Ahad. At least kau peluh-peluh kan. Jadi macam aku ni tak pernah bersukan punya orang. Itu apa tu orang ramai-ramai tu? Abang, jom abang tengok tu. Ha? Aku pun tak tahu ni apa. Semua macam tunjuk buntut je. Semua tak pusing sini lah muka. Pagi ni semua memang buntut je lah you. Ha? Kan? Jom kita pergi cari benda lain. Ni lucah semua ni. Jangan tengok budak. Tadi aku nampak kereta tu lalu tapi aku tak tahu macam mana nak naik kereta tu. Lah malas tengok map kan, pada orang ni bagi map. Ni masalah kita yang pemalas tengok map. Sebab apa? Sebab kita rasa macam Di mana map tadi? Kampung kita. Map tadi kat you. Ya. Ha. Mana pergi ah? Dekat you map tadi. You Ya Allah. Mana? Ada tak kat atas kursi tadi? You tinggalkan? Ha? Ni sebab letak atas kursi. Orang bagi map percuma. Orang tu dah bagi tadi map. Suruh tengok map. Faham tak? Ni nak tengok apa ni? Mana nak tahu? Mana nak pergi sini? Sana mana nak tahu? Jalan je lah. Kan? Redah je apa ada depan. Ni nama dia Bolazo punya tree. Nampak? Oh, banyak ni bang. Ha? Dia ada Max, Raja, Cumbi, Black, Tina, Ben. Jom, jalan tengok benda lain. Dah bagi makan, tu. Dia datang kat abang. Dia pula takut adik dia. Dia nak takut adik dia. Adik dia takut tak? Adik dia mana takut? Cer! Apa dia? Okey, babe, kau tengok ni. Ada persimpangan. Ada apa? Mari kita jalan, kita tengok apa lagi yang ada. Tapi cantik. Sebenarnya zoo negara ni tak sangka macam ni punya dahsyat. Zoo negara kita memang dahsyat. Aku dah pergi banyak kat zoo negara lain. Kat Singapura, aku dah pergi kat Indon, aku dah pergi kat Bali, aku dah pergi kat Australia. Dan aku rasa zoo negara kita memang taraf tinggi, babe. Memang power. Jom kita tengok dalamnya ada apa. Oh, ni tempat ular.
Macam jenis ular tu, babe. Tu. Nampak tu? Ada Ah. snake. Snake. Ashman, snake. Nampak tu, snake. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Tu. Oh. Oi, takut aku tengok. Tu ada green snake. Dia tak nampak kat atas lah. Ha? Cuma tengok bawah. Oh, ni atas ni pun ada lah. I pun nampak ada. Dia nampak? Ush. Ni kepala dia. Ni bang. Bang, atas ni. Bang, atas. Nampak tak? Tu. Atas dengan bawah. Ya, akut. Adik akut tak? Adik tak ada Adik dia perasaan. maintain dia. Adik tak ada perasaan. Baiklah, tiket kau percuma, dik. Kau pun tak ada perasaan tengok, dik. Ni atas ni, bang. Aku. Meanwhile, Sebenarnya yang paling takut ular ni adalah aku. Tapi aku diam-diam je lah. Malah bagi tu dia orang. Tapi kan kalau nampak aku yang takut kan, dia orang lagi takut. So aku buat lah macam tak takut kan. Tapi sebab ada cermin, okey lah. Alhamdulillah, insyaAllah kan. Tapi memang gempak babe, tempat ni. Gempak betul. So, macam jenis ular dia. Ni ular apa? Cobra. King Cobra, babe. Mana King Cobra dia? Panggil baba. Jom kita cari. Baba kam. Mana King Cobra dia? Panggil baba kam. Mana dia? Oh, tu lah. Tu lah. Kau nampak tak? Tu lah, dia sleep lah. Bang. Ular besar tak payahlah. Kita pergi tempat lain. Jomlah, jom. Jomlah kita tempat lain. Hai, aku nak takut. Aku takut. Oh, ni apa pula ni? Ni nama dia Monitor Lizard Clouded. Panggilan bahasa Melayu dia apa ni? Tu lah. Cicak tokek ke apa? Ha? Suka anak-anak ni, bukan anak orang lain. Jom jalan. Besar betul babe tempat ni. Aku sendiri pun dah puas jalan. Cuma dalam ni bagusnya dia ada aircon lah. So macam tadi kau dah jalan kat luar panas. Okay, bila kau jalan dalam ni kau akan rasa sejuk. Aku rasa tenang lah. Tapi aku tak sangka sebesar ni juga kat indoor dia. Indoor dia pun memang power. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa benda ni? Oh tu lah. Aku nampak. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Oh tu biawak. Krokodil. Macam-macam jenis dia. Krokodil. Yo. Krokodil tu. Ha? Tu krokodil. Apa? Krokodil ni. Itulah bang krokodil. Ni krokodil. Tu. Bukan. Jom. Bukan. Banyaklah kau kenakan aku pula krokodil meanwhile, Seterusnya kita melihat buaya tembaga. Oi, memang betul-betul besar weh. Ha? Kau tengok orang pun semua terkejut tengok. Tembaga. Besar Ini? betul tu. Ini buaya pencen. Apa dia? Ini buaya pencen. Buaya besar, bukan buaya besar. Buaya Besar tu. darat. Ada sedang buat baru lah. Tu ada kura-kura sana Buat nampak. bersih tau. Ya, bersih betul. Bersih yang teramat sangat. Bagus lah. First time aku tengok lagi aku babe. Besar dia punya turtle babe. Aku pun semua hidup tak pernah tengok lah. Turtle besar yang besar. Sangat-sangat besar. Uish. Nampak orang sebelah ni pun. Besarnya kura-kura tu. Semua orang terkejut tengok. Apa dia? Apa dia? Ziraf. Kau tengok. Bagus weh. Kalau korang tengok ni, nampak ni. Zoo negara macam ni weh. Siap ada kantin semua. Jom. Beli air luar kejap. Haus. Okay. So bila kau dah penat, dah haus, dah berjalan banyak tempat, korang boleh beli air, boleh beli popcorn. Macam-macam ada orang ada sini. Nampak ni, bagus lah. Beli air lu nak? Air bang. Tu apa? Tu apa? Kenapa cry? Punca dia kedai tadi. Kedai tadi ada mainan. Lalas dia nak mainan. Orang datang nak tengok ni. Lain kali tempat-tempat macam ni pun satu. Memang pandai betul buat duit. Pasal apa jual mainan kat sini. Budak tak dapat mainan makan bergaung. Nak mainan pula. Orang nak tengok ziraf ni ha. Tengok ziraf lagi baik. Tak payah tengok mainan. Tengok ziraf. Tengok ziraf. Ziraf. Alah, hai, dia nak mainan pula. No, God, please, no! No! one extremely annoying shift later. Sudahnya kena atas ni balik. Pasal apa? Nak apa? Nak apa? Nak mainan. Boleh lah bagi dah tadi. Dah pernah nangis dah. Go ambil. Pak aku dah cakap ni perniagaan boleh berjaya sekali. Ambil. Bawa bye. Ambil tu. Abang nak tu ke? Okay, dah happy dah? Dah happy? Okay, go. Pak datang nak tengok zoo, sudahnya kena beli mainan. Hai, pasal itulah benarnya perniagaan paling kaya dan berjaya dalam dunia ni adalah jual mainan. Sebab apa? Sebagai seorang bapa dan ibu, kau tak boleh lagi daripada beli binatang ni. Geram aku. Semua dah happy. Benda yang dicari dah dapat. Suka? Okay, jom.
Beginilah kehidupan sebagai seorang bapa. Kadang-kadang memang pergi, tapi ni benda yang kau memang kena hadap dan benda korang kena terpaksa beli. Redo je Mat. Mungkin dulu kecil-kecil pun aku macam dia. Aku kena redo. Jom lalu sana. Nak tengok apa? Tadi nak tengok tu, bapa cakap tengok tu, kau sibuk nak mainan. Dah tayar jalan. Music by Bini aku sekarang dah mengeluh. Kenapa yuk? Besar kan? Memang tak sangka weh. Selama ni aku hidup kat KL ni, aku tak sangka zoo negara Malaysia ni sebesar macam ni. Dan memang sangat besar. Macam-macam jenis haiwan dah. Macam-macam. Memang dahsyat. Memang hebat dah. Korang kalau tak pernah pergi, kau memang kena pergi. Sebab aku sendiri pun yang 30 tahun duduk Kuala Lumpur ni pun tak pernah tahu macam ni punya hebat dan dahsyat. Kau tengok. Ada lagi 2 simpang. Kau boleh pergi simpang sini, boleh pergi simpang sana. Punyalah hebat weh. Memang aku tak sangka lah. Tu lah, panda dia tidur. Panda dia tidur lah tu nampak tu. Orang ramai tunggu lah. Panda tidur. Panda is sleeping. Cannot do anything. Tak boleh tengok panda hari ni. Tak boleh tengok dekat-dekat lah. Sekejap, Baba nak tanya panda boleh masuk tak? Akak ni bagi tahu dah. Panda tidur. Panda tidur babe. Jom lah tengok lion lah, jom. Panda pun tidur babe. Tak boleh tengok panda hari ni. Itu ingat apa? Korang je nak tidur. Panda tak kerti tidur. Cuma dia punya waktu tidur dia berlain lah dengan kita. Yelah, panda ni pun kita import. So dia ikut, dia masih lagi jet lag. Dia masih lagi ikut waktu negara dia dulu lah. Bongak je kau jaga. Ni kita tengok kat sini dah map tak ada. Oh, rumah reptilia, burung, harimau dan singa. Oh, yes ni boleh tengok harimau lah. Jom, jom. Tengok harimau sana. Abang, tengok lion tak? Okay, jom, let's go. Mana tiger banyak. Jom kita cari. Jom kita cari dulu. Yang ni sleep. Itulah bila tak ada map. Susah. Gajah sleep. No, tiger sleep. Kita tengok depan-depan kalau ada yang tak sleep. Semua sleep je ayah ni. Semua sleep masalahnya. Panda sleep. Ini sleep. Tu sleep. Jom dek kam. Mari kita tengok mana yang tak sleep lagi depan-depan tu. Ramai lagi orang babe. Penuh. Bagus betul lah. Zoo negara ni memang bagus. Aku tak rafikan lah. Jom jalan lagi tengok depan. Orang tiger lain. Mari kita jalan-jalan lagi cari. Oh ni harimau bengal putih. Kita tengok depan harimau lain pula. Abang, depan ada tiger lagi besar. Cepat bang. Okey, ni yang paling goyang. Tiger satu. Tapi selip juga. Memang nasib kita kali ni tak sure. Sebab tu dia sleep kat dalam tu. Masalahnya semua yang datang, semua yang kita tengok semua tidur ni yang nak tengok. Contoh panda tadi tidur. Rimau tidur. Tahulah musim dia tidur katnya. Ini apa? White lion and lion. Mana dia? Tu. Pun kena ubat tidur juga. Semua kena ubat tidur lah rasa. Dan semua yang kita nak tengok semua tidur. Bang, sleep jugalah. Semua yang kita nak tengok, panda tidur, lion tidur, semua tidur kan. Apa tu? Oh, okey, jom tengok tu. Sekarang ni kita dah beli makanan ni. Nak bagi tu makan. Jom bang. Come ikut abang. Okay, go adik. Adik go. Bagi je. Bagi je ha. Banyak ujung tu. Nah, abang bagilah satu. Takut. Bagi je, jangan takut. Tu nampak tu. Bagi. Nah bang, bagi bang. Nah bagi. Okay, ambil. Okay, go. Okay, 1, 2, 3, go. Pergi ni. Ni bagi je. Takut apa? Ya Allah. Suruh bagi makan pun takut. Bagi dia apa? Ni bagi je cepat. Okay, nampak je ni. 1, 2, go. Aku pun takut bet. Nampak tu. Akut. Abang akut. Jangan takut. Okey, jom tengok ni. Ni lagi dahsyat babe. Ni macam jalan nak keluar tapi lagi dahsyat. Aku ingatkan dah habis dah. Rupanya besar lagi. Tu aku cakap zoo negara kita paling terbaik di dunia babe. Macam aku dah pergi banyak zoo kat dunia ni. Nampak babe. Banyak. Banyak nampak cantik babe. Banyak kan? Banyak flamingo. Tu lagi. Memang dahsyat babe. Tu aku cakap. Memang aku sendiri pun sangat impress dengan
Zoo negara Malaysia ni tak sangka lah. Bird house. Nampak ada bird house pula. Pun kita orang tak berjalan lagi. Sini pula ada bird house lagi, nampak ni. So guys, aku pun dah penat dah jalan. Cukuplah aku tunjukkan korang hari ni. Jadi guys, apa kata-kata terakhir you? Sebab apa? Malaysia nombor 1. Memang kita puji kita punya zoo negara terbaik. Bersih, dengar tu. Bersih ya. Tu yang penting. Sangat bersih. Ya sayang. Sayang apa dia? Tu bird. Apa? Bagi makan. Nak bagi makan. Burung. Okay, thank you all.